Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to Fikas, when Fitas made podcast because learning doesn't end in class. Saya Siti Nala Binti Muhammad Yassin atau boleh panggil Alia, merupakan host untuk episod 3 kali ini. Dalam episod kali ini, kita akan bincangkan topik yang sangat relatable bagi kita sebagai seorang pelajar di universiti, iaitu student life balance. Sebagai seorang pelajar fisioterapi di UiTM, saya tahu saya perlu saya punya masa untuk assignment, kelas, praktikal dan juga waktu-waktu untuk urus FITAS. Tapi at the same time, saya kena ada masa untuk diri sendiri juga atau orang kata me time. Jadi persoalannya lah hari ni, kita nak tanya macam mana nak seimbangkan semua perkara itu tanpa rasa burnout. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, kita ada seorang tetamu yang sangat special dan sangat dikenali dalam kalangan FITAS. Okay, siapa dia? Saya menjemput mantan Presiden FITAS sesi 2024-2025. Jadi boleh kenalkan nama? Nama Nurin Zulaika binti Zamri. Boleh panggil Nurin. Dan semester 6 sekarang dan kos fisio lah. Okay. Jadi terima kasih Nurin sebab sudi jadi guest kita orang untuk episod kali ni. Okay. Buat pengetahuan semua orang, saya dan Nurin memang dah pernah bekerjasama dulu untuk sesi 2024-2025. So memang dah pernah bekerja sekali waktu 2 semester jugalah. So bila dah selesai sesi 2024-2025 ni, saya nak tanyalah, Kod Nurin ada join apa-apa lagi tak aktiviti persatuan dalam fakulti ke apa ke? Lepas habis daripada FITAS ni, Nurin memang tak ada join persatuan lain lah. Tapi untuk kos pelajaran memang kita disuruh untuk buat program juga. So sem 5, sem 6 ni memang ada join juga untuk jadi biro juga untuk buat program. So sebab untuk subjek-subjek tu lah. Betul. Okay, faham. Okay lah, itu sedikit sebanyak tentang kita punya tetamu, okay? Jadi tanpa melengahkan masa, kita masuk terus ke dalam topik kita pada hari ni. Jadi, saya tahu sebagai seorang pelajar fisioterapi kat sini memang busy. Jadi saya nak tanya Nurin lah, apa one of the most cabaran terbesar dalam mengekalkan student life balance? Cabaran terbesar is bila kita ada banyak benda nak buat. Contoh macam assignment je dah banyak. Betul. Lepas tu and then if you masuk sukan, you nak kena training lagi. Betul. And then if you masuk persatuan, lagi lah you kena meeting, you kena buat program and all of that need time. And itu macam kalau korang tak pandai arrange masa, dia akan menjadi sangat cabaran yang besar lah. Betul-betul, saya setuju. Jadi macam Nurin cakap tadi, banyak kan assignment yang dapat nanti. Dan lagi bila dapat assignment dalam masa serentak. So macam mana Nurin uruskan masa untuk settlekan assignment tapi at the same time boleh fokus juga untuk belajar? Kalau untuk Nurin dapat je lesson plan daripada lecturer tu kan. Nurin akan list kan, minggu ni kita ada submission apa, minggu ni submission apa. So that every time Nurin tengok dekat list tu, Nurin akan remind, kita ada assignment tu. And then if possible, jangan lambat-lambatkan buat assignment tu. Macam even you tak nak, buat sikit-sikit juga. So macam tak adalah kelang kabut last minute baru nak siapkan. And then bagi Nurin, macam mana nak fokus belajar tu if you kena fokus dalam kelas. So if you fokus dalam kelas, you don't need to study more sangat pun. Sebab korang just remind balik apa yang korang dah belajar dalam kelas. Instead of korang kena belajar balik daripada A sampai Z. Faham, setuju. Saya sangat setuju dengan cara-cara Nurin tadi. Memang kena fokus dalam kelas. Tapi macam dia cakap tadi, assignment tu memang kena buat list. Kita kena prioritaskan yang mana penting supaya kita boleh siapkan perkara-perkara yang penting dahulu. So tak adalah korang tertinggal kan. So macam sebelum ni kan saya kata Nurin ialah mantan presiden kita orang. Jadi sebelum dia jadi presiden pun dia dah merupakan exco FITAS. So macam saya nak tanyalah, waktu aktif dalam organisasi FITAS ni, macam mana Nurin seimbangkan antara komitmen akademik dan juga komitmen organisasi? Bagi Nurin, contoh kalau komitmen organisasi ni kan, korang dah tahu, contoh kalau korang nak buat program, korang dah ada meeting bila kan. So korang cuba untuk selitkan masa-masa yang korang ada tu dengan korang punya akademik. So maksudnya macam Nurin suka macam budget. Mungkin kalau program ni daripada pukul ni ke pukul ni, so Nurin akan buat kerja Nurin daripada pukul ni ke pukul ni, macam tu. So daripada awal korang dah rancang korang nak buat apa. Instead of macam tak ada rancangan lah dalam hidup ni, tak ada plan. So yang benda tu akan susahkan diri juga at the end. So better if you guys ada plan ke atau ada to-do list untuk korang lagi organise kan korang punya plan
pelajaran dan juga organisasi tu. Betul, saya setuju lah. Kita memang kena buat list lah. Itu memang paling nombor satu. Okay, tapi walaupun kita busy macam tu, macam saya cakap tadi, kita kena ada masa untuk me time kan. So, okay, untuk Nurin lah, apa yang Nurin selalu buat untuk me time tu? Kalau untuk me time, Nurin suka mostly tengok cerita, tak pun dengar lagu, tak pun keluar dari bilik. Macam brisk walk ke, duduk je kat luar, macam tu lah. Betul-betul, setuju. Sebab saya pun sebenarnya cara me time saya lebih kurang macam Nurin je. Dan lagi bila keluar seorang tu. Keluar tu macam tak ada kawan classmate kita. Keluar dengan sendiri-sendiri. So time tu korang boleh lah macam merenungkan sikit korang punya masa-masa tu. Pasal stres ke apa ke, boleh lah release sikit tension tu. So, walaupun dengan me time, kita ada me time kan, tapi saya rasa still akan ada rasa burn out tu, still akan ada rasa penat tu kan. Jadi macam apa lagi tips yang Nurul boleh bagi untuk elakkan situasi itu? For me, kita kena study smart, bukannya study hard. So, kalau nak kena belajar tu, kena tahu style kita ni macam mana. So, macam Nurin jenis cepat catch up benda tu. Faham. So, macam Nurin tak suka membaca. Nurin more pada buat latihan. So, you guys can use macam AI ke apa untuk korang buat soalan, and then korang boleh jawab soalan tu. Instead of kalau korang tak suka membaca lah. Kalau korang suka membaca, and then it's your cara masing-masing. Faham. And then for me, kalau subjek tu membaca, instead of korang hafal setiap slide tu, better if fahamkan slide tu. So macam Nurin tak suka macam every words tu korang baca kena kan. hafal, Better if korang tahu the process, lepas tu betul. macam mana. So kalau nak jawab exam tu nanti pun senang juga kan. Betul, setuju. So, for me, untuk burn out tu, janganlah setiap hari, setiap masa korang belajar je. Macam Nurin, petang-petang Nurin tak boleh belajar. Macam semua ni tak boleh masuk. So, jangan paksa diri untuk masuk benda tu. So, pergilah keluar jalan-jalan ke, pergi main aktiviti dengan kawan-kawan ke, brisk walk ke. Kalau Nurin buat macam tu lah kalau Nurin stres. Faham. Betul, sebab kita memang tak boleh nak paksa juga. Once kalau kita tak boleh nak masuk dan faham benda tu, memang tak boleh. So nanti sia-sia lagi korang akan penat. So baik kita ikut cara Nurin tadi, keluarlah beresort ke apa ke. So korang yang kalau sana, saya harap, termasuklah saya lah, saya harap kita bolehlah cuba amalkan tips daripada Nurin tadi kan. Jadi sebelum kita menutup kita punya episod kali ni, saya nak tanyalah sikit, apa nasihat Nurin kepada pelajar lain, especially student FISA lah, macam mana nak seimbangkan pelajaran dalam kehidupan seharian? Okay, untuk Nurin, korang kena bijak dalam urus masa. Okay, and if you, macam daripada awal korang boleh recognize korang punya problem apa. Contoh kalau problem korang macam tak reti urus masa. So korang cuba belajar, cuba cari tips macam mana nak arrange masa tu. And then cari cara diri sendiri tu. Jangan macam orang lain macam ni cara dia, korang pun nak ikut juga cara diorang. Don't. Sebab nanti korang akan burn out, korang akan stress gila-gila. So better if korang cari juga cara korang macam mana. Kalau cara korang lain, korang lambat daripada orang lain pun, it's okay. Itu pace korang masing-masing. Tak perlu nak ikut orang yang laju. So macam buat apa yang terbaik untuk korang juga. Betul. Sangat-sangat setujulah dengan nasihat tu. Jadi semua orang take note cari cara-cara masing-masing. Jangan ikut orang, jangan ikut pace orang. So, you have your own pace. Orang lain ada own pace dia orang. So, jangan risau. Hidup kita teruskan. Macam tu. Okay, so banyaklah perkongsian menarik daripada Nurin hari ni. Jadi, saya rasa apa yang saya boleh konkludekan ialah kita kena bijak dalam menguruskan masa lah untuk maintainkan student life balance kita. Betul. Sebab saya yakin kalau kita pandai uruskan masa, kita bolehlah uruskan masa untuk settle assignment, untuk settle hal fitas, untuk at the same time untuk diri sendiri juga. So tak adalah asyik stress. Walaupun sibuk, saya pasti kalau korang bijak urus masa, semuanya akan dipermudahkan insyaAllah. Jadi dengan perkongsian itu, maka berakhirlah episod podcast kita pada hari ini. Untuk semua pendengar di luar sana, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel Fitas. Dan jangan lupa juga untuk follow Fitas di IG dan TikTok untuk mendapatkan pelbagai update menarik daripada kami serta mengenai episod Fikas yang akan datang. Jadi, jumpa di episod akan datang. Selamat tinggal. Bye-bye. Have a nice day.